Korang, berita baru ini, Taobao Malaysia akan lancarkan interface dalam bahasa Melayu bulan Jun ini. Sebagai seorang usahawan tempatan, especially yang buat business printing macam kita, ini bukan berita biasa. Ini amalan awal. Bila platform besar mula masuk market tempatan dengan bahasa Melayu, maksudnya persaingan akan jadi semakin sengit. Kita jangan panik. Jangan lawan harga mula. Ini bukan game kita. Kita kena fokus pada apa yang buat kita unik. Quality service, customer dan faham budaya tempatan. Kita kena bersedia dari sekarang. Kuatkan branding, jaga servis dan pastikan setiap customer puas hati. Kalau korang nak belajar macam mana nak grow business printing dari 0 sampai 5 angka sebulan, follow channel ini, saya akan tunjuk aja.